saya punya pandangan. Korang kalau ada pandangan korang tak apa, ni pandangan saya. Dari segi perempuan pula, apa yang salah? Dia kahwin lelaki tu. Bukan. Yang salah dia adalah Saya memang panas. Kau yang panas ke aku yang panas? isu dengan rumah tangga dia. Dari segi perempuan pula, apa yang salah? Dia kahwin lelaki tu. Bukan. Yang salah dia adalah dia suka hulur duit. Bila dia biasa hulur duit sikit-sikit, mula-mula kan, okay, tak apalah yang I tolong you, tak apalah yang, padahal dia dah nampak dah benda berlarutan 2 bulan, 3 bulan, setahun, 3 tahun. Dia duk bagi dia mewahkan lelaki tu dengan duit. Lama-lama lelaki tu akan selesa. Bila lelaki tu selesa, dia dah tahu dah rumah bini bayar, elektrik bini bayar, kereta dan barang dapur bini bayar, anak-anak sekolah bini bayar, dia akan lepas tangan lah. Lepas tu kita salahkan lelaki. Sebab apa? Kita yang tak ajar untuk yang I nak pakai baju raya, boleh tak beli satu pasang pun jadilah, ajar. Minta lah, bila you minta, lelaki tu akan usaha tak? Tapi bila you mudah-mudah manjakan dengan duit, lama-lama lelaki tu akan berada dekat fasa yang selesa. Bila dia selesa, dia jadi besar kepala, dia pun dah lupa tanggungjawab dia. Itu yang bila tak pening kepala cari perempuan lain. Dia ada lagi masa terluang untuk fikir perempuan lain pula pun boleh jadi kat isu tu. Ni saya nampak berlaku banyak. Dari saya akan salahkan perempuan juga. Sebab kenapa you hulur duit? You dah nampak dah kelemahan tu kat situ. Kenapa you tak bercakap, tak ada conversation dengan suami you daripada awal? Kenapa you duk hulur, lepas tu bila dah bergaduh, pergi mahkamah terus you kata you sara dia selama ni. Betul tak? Betul. Tak mungkin satu masalah berlaku, salah sebelah pihak je. Kau ada conversation dengan dia tak? Kau ada tanya dia tak? Ada minta ke dia tak? Yang I nak barang dapur tak apa, tak banyak pun I support yang balance. You keluarlah 100-200, ajar tanggungjawab. Sebab tak semua lelaki ada tanggungjawab. Kan ni betul? Setuju tak?